hari ini kita menziarahi makam Tuan Guru Haji Mat Syafi'i Losong, tokoh ulama pondok di Terengganu. Kami bertemu Pak Awi Losong, anak kepada Tuan Guru Haji Mat Teresat, cucu menantu Haji Mat Syafi'i. Beliau menunjukkan laluan ke makam. Tuan Guru Haji Mat Syafi'i dilahirkan pada tahun 1862 di Kampung Kuala Kangkong, Simpang 4, Kedah. Nama sebenar Haji Ahmad Syafi'i bin Haji Muhammad Amin. Pada tahun 1885, beliau berhijrah ke Terengganu untuk menuntut ilmu. Belajar di Pondok Terusan Losong, berguru dengan beberapa ulama termasuk Tokku Paloh, Tuan Guru Haji Abdul Hamid Terusan, Tuan Guru Haji Abdul Latif Tok Kadi Losong, dan Syed Mustafa Al-Idrus, Tokku Tuan Dalam. Pada tahun 1891, Haji Mat Syafi'i mendirikan Pondok Kampung Losong. Pondok ini menerima pelajar dari seluruh Nusantara dan mencapai kemuncak pada tahun 1930. Haji Mat Syafi'i meninggal dunia pada 5 September 1945. Jenazahnya dikebumikan di belakang Masjid Kampung Losong. Selepas beliau meninggal dunia, pondok diteruskan oleh Tuan Guru Haji Mat Teresat, kemudian anak ketiga beliau, Tuan Guru Haji Azali bin Haji Ahmad, hingga tahun 2003. Selepas ziarah makam, Pak Awi ajak kami duduk di kawasan masjid untuk berbual sekejap. Beliau ceritakan secara ringkas sejarah Tuan Guru Haji Mat Syafi'i. Tok kaya ni? Tok kaya Mak Yusuf, Tok kaya kebun. Orang nak lagu nak berani, dia tinggal nak luk. Dia kan buat guru dia, tukul long demam. Tiba-tiba cari boleh dalam sepeda belakang, dia bunuh bini dia. Dia bunuh tok guru dia. Bunuh tok guru dia, dia berdagang masuk dalam Masjid Abidin. Jadi orang akan buka yang tu, aku suruh tembok. Tinggal ada suruh tembok, dia kena dalam sekarang. Masjid, bakal rumah sebanyak. Jadi zaman tu Haji Mat tembok siapa? Api pada ada asap je ada dah. Tahun 1882. Dia buka pondok tahun 1887. Dia sampai sini ngaji-ngaji ambil terusang. Ngaji-ngaji walatif. Lepas tu ngaji dengan Tokku Paloh. Lepas tu dia ngaji pada Tokku Paloh lebih banyak lagi. Syed Mustafa ataupun Tokku Tuan Dalam. Nama Tokku Paloh lah. Kita mengaji kat Nur Malimbo. Dia kawan rapat lah. Haji Abdul Rahman Limbo. Haji Abdul Rahman Limbo. Tu janggut tu pegang sama Haji Rahman Limbo. Haji Abdul Rahman juga. Tu mati tu mati pegang. Haji Abdul Rahman Limbo kena buang Mekah. Buang Mekah mati Mekah tahun 29, dia kena buang tahun 28. Jadi dia rapat kalau Ustaz Lemah panggil dia pergi Ustaz Ustaz Lemah, dua orang tak nyari ke. Haji Rahman Limbo tak nyari sama. Tapi Haji Rahman Limbo kalau orang panggil ajak mak ratik je baca hadis, lepas tu dia balik lah. Dia kata pun orang panggil ratib, bagi baca hadis, tak panggil makam. Balik lah. Tak nyari tak ada, lepas tu makam pun duduk. Haji Ustaz Lemah pergi kain. Buat dia kemuk kita. Dia dah melimut dia. Ia tahu kalau panggil ajak makam, bagi makam. Kalau panggil ratib, bagi ratib je, tak makam. Bagi ratib saja? Bagi ratib. Lepas tu makam tak, lepas tu tak kabur je makam. Jadi duduk dalam tu, lepas tu berlaku Jepun. Dan masa Jepun tu, ramai orang Losong, ramai mari sini lah. Kalau pukul 11-12 tu penuh orang masjid ni itu. Pasal Jepun hukum pula kambing tu. Jadi mari duduk dia selamat sikit. Lepas tu masa Bob Store tu air kau naik tahun 26. Jadi orang kampung tu sudah air kau naik. Dia mari bodoh macam naik batu pisang. Lepas tu tak orang tijah, yang kita guna tak okey dia air kau naik ni. Dia ambil kapur. Dia ambil kapur tu beritahu ke. Beritahu ke sini dia air tu beritahu ke pun. Sebab dia tu tak jadi Bob Store. Takat tu je? Takat kapur kita. Kapur tu je? Lepas tu kalau kata hak bubu tu Jepun tu, orang main nusus sini tak. Dia ajar satu ayat, bama orang la nahli antara jauna ya Allah. La nahli antara jauna ya Allah. Dia ajar ayat tu orang mah. Kalau lepas tu bama yang buat dia tengok duduk kaca tu. Macam salah amalan dia. Masa dia mati tu amal hawan awak mana mak kanda dia tu tak payah husung orang yang ambil sikit ambil sampai ke kubur. Macam kita tak ada, kita dapat berlima. Kadang bulan puasa dekat nak raya, 3-4 hari nak raya, dia tengok. Umur dia dekat 80. Lepas tu baru kata ajar kita pula. Kita ambil ahli pondok ni tahun 39. Ayuh nama apa? Tu buat jemaah madrasah. Jemaah madrasah? Sesat. Ada satu lagi kan pada
Ha, ha. Satu lagi Ha. belakang dia. Haji Mak Tersat tu dia pergi ngaji Makkah tahun 34. Tahun 39 Haji Mak Ismail ke surat suruh mak balik. Balik orang nak perang, kau dah balik tahun ni, ayuh nak balik dah. Dia pungkuk satu dia kata. Pada masa tu bukan ada audio, bukan ada apa nak tahu kan, bukan ada telefon. Tapi alamat siapa ada. Bukan satu masa tengah mengajar tak nyata Inggeris. Orang tanya berapa potih? Anak murid kalau potih berapa dia? Tahun 1933. Dia kata Tok Penari di Kelantan mati dah tadi. Kalau bukan ada telefon. Tok Penari mati dia boleh tahu. Tak ada telefon, tak ada apa tau. Dia boleh tahu. Kaitan tu kuat. Aurat tu kuat. Kawan mati Kelantan dia boleh tahu. Dah sejarah dia lebih. Kalau nak cerita banyak dah kita buat kata kita nak agak-agak faktor nanti dah sejarah. Tapi dah kamu-kamu dia boleh tengok dah ke dah. Itu kamu dah. Kamu dia tu kita cari tu kalau kita tak cari nak cucu dia nak tengok. Kalau mau cari motor mulu cik akhir ni. Dalam store temu ambil gambar tu cari. Tahun 70-an. Omong tidak sampai 20 lagi nak tengok ikut ubah-ubah je tak nyawa. Gambar tu nak tengok kat mana? Masih dekat je. Tak ada dan ada Besok? dah. Tentu sebab ada dalam TikTok dah. Ada tau. Apa Awi apa nama? Pak Bilosong. Pak Bilosong? Ha. Gambar-gambar je kita buat ada sama tu. Kalau kita nak cari gambar tu memang anak cucu dia tengok. Tak ada tengok? Dah Ya tengok. betul. Umur kita tak sampai 20 kita cari gambar. Orang kata ada motor mulu cik akhir. Dia kat Bukit Betul pergi ambil gambar tu. Tembok kepala ni boleh tengok. Dalam motor mulu cik akhir pun macam dah. Kalau kita nak pergi apa-apa temu. Tak temu, ya betul. Macam je dah merimbung saya buat tu bukan gambar dia. Dia tak ada gambar je dah merimbung. Kata nombor Mekah tu? Dia tak ada gambar. Kali orang putih ambil gambar sorang ada jadi. Kalau gambar ramai-ramai, orang gambar lain dia gambar dia tak ada. Dah kubur hak di Telemong tu? Sakit. Kubur lemong, kubur nyokong dia, 12 kat mati tu. Mana belah mati tapi dia tulis situ. Haji Abdul Rahman, Abdul Rahman tu. Tok Kantik Belong. Tok Kantik Belong tu nama Haji Abdul Rahman, Haji Abdul Rahman juga. Ya? Masa Tapi perang. dia kat Jumbo ke atau silap saya. Kan. Haji Abdul Rahman Limbong. Kan, dia Bukan. nama mati Mekah. Ada dalam cerita sejarah dia tinggal Mekah. Mati Dia Mekah. buang Mekah. Buang Mekah, mati Mekah. Tu Haji Abdul Rahman lain, Tok Janggu kau panggil. Tok Janggu? Dia mati tu masa perang mati. Tok Janggu. Tok Janggu, Tok Kantik Belong. Masa belah orang putih dia pakai tepeng dengan payung je. Mana dah duduk tubuh dia tapi anguh. Anguh jadi mati anguh. Tak ada lengang tu apa ni? Tak ada lengang tu. Tak ada lengang mana tu. Mana tu? Tak, dia kan dia dah jumpa, ada satu tu tak cukup. Tak cukup sifat. Jadi dia tahu bangsa tu ada lebih lah, tapi tak cukup. Dia gini. Lepas berlaku peperangan tu Di- jadi mayat berlepangan. Jadi orang kapal takut nak cara. Takut orang kata penyokong penderhaka. Di pada kabur tu. Pada kacung. Pada kacung, ada kacung. Jadi seorang imam tu tak tahan tengok dah bau mayat tu tak tahan. Pergi ngadu ke turun ngadu ke Demam. Baru ke Demam dia ambil mayat tu sebenarnya mayat tu. Pasal orang kapal lagi pakai takut. Takut. Orang ambil mayat tu takut orang kerajaan kata sok penderhaka juga. Tapi seorang tu imam berani hati pergi ke Demam ambil mayat tu. Adalah hukum gitu banyak buka lah. Seorang je tak mati orang panggil tu bila anjing. Bila anjing baju tembus ni macam kena api rokok ni bukan tidak. Dia mati semua dah luka. Luka. Dia mati Mekah umur 110 tahun. Dia mati atas ribu Haji Mukhtar bukan wakil rakyat. Untuk payung tu Haji Mukhtar anak-anak Haji Mat nikah tu. Nak Haji Mat Sirih. Ya. Betul tak mati tu. Baju tembus. Tembus dah. Haji Abdul Rahman ni bahang payung. Tapi peluru mari ni jadi mati bakar gitu. Tembus dah. Dan Haji Abdul Rahman ni buat Tok Kantik Belong. Tak ada pang Tok Janggu. Mana kubur di Telemong tu. Telemong tu. Akak Haji Abdul Rahman Limbong ni mati Mekah tahun 29. Kubur dia tepi kubur Amrul Babdi Abbas bin Mas'ud dah enggak dah. Di Mekah tu. Di Mekah. Di Mu'alla. Jadi tahu kita balik kita duduk di Mekah dia ni dua orang daripada kita duduk Mekah. Kalau tengok Fatimah Zahra atau Ummu Yohani tu adik kita. Yohani Ahmad kan. Adik kita aku duduk Mekah tu. Ummu Hani. Adik aku duduk kita lah. Lama lengkap. Lama lengkap. Mana? Atau lengkap lama. Adik kita nak ada. Adik kita. Tapi orang kata Haji Lamal Limau dah tu, Haji Lamal Limau macam mana? Dan batu gambar tu bukan gambar dia dah makan gambar. Dia akan kamu. Dah, orang putih kata tu. Kali pukul mengamat bilang aku dah kau. Orang yang tu dia tak ada. Dia ada. Tak ada. Kalau pukul seorang ada jadi. Orang putih kata tu bukan orang ni.
Haji Mat Lembu ni. Dah makan kampung. Dia dua mana ada dua orang lah. Dua orang. Kau jangan lembu. Satu tu Janggut. Haji Abdul Rahman Limbung dia asal orang Belanda. Tapi dia banyak pergi di Limbung ke Mama, letak je dalam Limbung. Dia banyak duduk di Mama. Limbungan rumah mana? Dia banyak duduk di Limbung. Letak je dalam Limbung. Masa berlaku peperangan tu dia tak ada, dia ada di Pasar Roh Kuatap. Dia orang berhim nega. Buat tujuan tapi nega dia bukan terpilih dia tolong orang. Tolong orang, tolong orang susah. Jadi nega kita tak dia lekat hutang, dia mati pun lekat hutang. Itu dia dalam hukum lah. Kalau dia mati, tanah sini jual bayar tanah jual orang kekayaan itu nama Yusuf. Yusuf terdang dia mandi orang mati. Orang kekayaan dia nama Limbung. Dia kerja teman-teman tu tolong orang. Nak cari dua ni orang gitu. Dah. Tak ada dah. Jadi kali mari rumah nak pergi sama tak memang tu yang tu. Jadi saya nyata panggil mak kita. Teh. Tengok muka je nama dia, ambil saksi dia agak ada bila. Kalau siapa tengok wajah orang ada kasih sayang kan, ada kelebihan. Betul. Kita tengok lah. Kalau kata orang mana cik? Orang kulit-kulit saya tang sekai cek dia. Baik pakai trendau. Pakai baju, pakai luar ceruk. Tu wajah dia nama Limbung. Kulit-kulit taman ni itu. Tu orang ahli tasawuf sungguh tu. Ya. Lepas tu kena takat dia buang Singapura, dia buang Mekah. Kalau kena takat tu orang kuat dia lah. Pung tu salah pasal nyo. Orang tu kakak, mak tu pitah, tu lebasang. Tutup sepupu kita lah ke tu Kuala Mencing tu. Ayah kita Kuala Mencing. Pupu dia kena buang Singapura 2 tahun setengah. Bakut jati. Mana tu ayah kita tu kena pejuang dah ke tu. Dah ayah tu dah sabuk dah. Dah ayah tu dah macam terkering orang mati dengan derita tu. Dah. Umur berapa tu? 60. Dah tapi dia mati tu kan 40 tahun dah. Betul lagi. Mati tahun 85. Mak apa? Tak baca telkin mati tu. Ha? Tak baca telkin mati siapa? Ayah kita lah. Nama apa? Haji Mat Tersat. Dah sedang pun. Tu budak ni pondok belakang ni. Pondok kecil-kecil belakang. Dah sedang. Pondok Dia orang gugu cerita tau. Cerita mandi. dah tinggi. Dia telkin mati kata orang panggil dia tau. Betul. Dia kena baca je dah. Ya. Tu dah umur 20 dah. Pondok yang kecil-kecil ni sampai tahun bila? Siapa abang kita ambil ada tahun 90-an. Baru jadi sekolah. Ya, sebab masa saya datang sini tahun 85, saya buat dekat Belakang tu. belakang tu. Ha. Memang ada pula, memang ada pondok. Ada pondok. Tahun 90-an kau tak ada dah. Pasal buat sekolah. Haji Zali tau. Hanya tadi Haji dia ada Zali. buat sekolah. Zaman ayah tu tak mau buat sekolah. Dia nak pondok. Nak pondok. Dia nak tukar dengan cara pondok. Orang kecil dia macam-macam. Nak beri gaji mahal, nak beri pakat datuk sekolah tak. Saya hamak serti usaha sudah samai. Mufti Persawari je dah kata dengan ibu ayah. Nak beri gaji, nak beri pakat datuk, nak buat macam Tok Jiring yang jabat. Ya, jabah. Dia gaji boleh pakat datuk. Saya tak boleh. Tak boleh. Kekal, selagi dia ada kekal dengan pondok. Kalau tak ada, pandai. Jadi Bukan nak puja ayah kita minta maaf tau. Ayah kita masa mati tahun 85, itis 30,000 lebih dalam bank. Kau je buat agama. Dia dah pernah ambil wala 5 sen pun jadi imam. Dia ngajuk budak pondok 5 sen sebulan pun tak bayar. Jadi imam pun dah ambil gaji. ayah sana ni. Tak ambil gaji. Apa tu Ketua Padang, ayah pada Said Naisa kata. Ya. Ulama Melayu dengan misalnya Mat Ustaz tu. Dia jadi imam dah ambil hukum, dah ambil gaji, ngajar agama dah ambil hukum pada Malaysia. Bukan kalau budak pondok jauh maknanya tak balik jauh-jauh. Ayah kita pulak pergi makan. Ke pos tu. Ustaz Malaysia Tua Padang. Tua Padang khabar itu. Ulama Melayu orang habis sampai cerama. Minta mak bukan nak puji. Ya. Abang kita tak puji, adik kita tak puji. Dapat suka kita tengok lah. Suka je buat orang mata aku bukan. 20,000 lebih. Dia jadi mana pernah ambil orang ni. Dia nak ambil gaji lebih dah. Ni bahan awal dah. 1,000 pulang, 2,000 pulang. Kali ngajar tak maaf, ngajar tebang 300, 500. Lepas ngajar sumbat dah orang ni. Ayo kita tak dapat balik kerja air sendiri je. Lepas tu kita minta maaf, kita dah temu lepas dia temu. Orang kerja agama dah berhubung. Ya. Dan ni ramai-ramai dia menakut-nakut tak ni? Laki-laki. Laki-laki. Ini yang buka kan anak dia, tiga anak ni. Ani. Apa ya orang Kepelang? Kepelang. Dah Kepelang, asal Kepelang lah. Asal Kepelang. Kawasan mana?
Ziarah di Makam Haji Mat Syafi'i Losong tamat di sini. Sejarah dan legasi ilmu beliau memberi inspirasi untuk terus berkongsi cerita yang belum ramai tahu. Kalau korang nak video macam ni lagi, teruskan bersama Uwais Channel kerana banyak lagi lokasi menarik menanti untuk diteroka.